Itu Haris dan rakan-rakannya. Ceria kan? Haris sangat digemari rakannya. Namun, semua itu tidak kekal lama selepas satu peristiwa yang membuatkan Haris menyepi dan berubah sama sekali. Kau ada dengar tak? Hari tu doktor ada cakap ada budak kelas kita terlibat dengan kes terhadap. Apa tu? Kena Haris, budak kelas kita tu. Kena? Hari tu aku ada nampak dia ambil macam pusat dekat belakang sekolah. Tak tahu lah betul ke tak. Serius lah Haris? Aku rasa dah Haris. Sebab dia paling baik tau dalam kelas. Tak pernah buat hal lagi. Wah, dia baik kita kan? Saya bagi kita sama bincang. Betul? Saya tolong kita. Betul tu. Tu kau pernah juga. Betul. Ada orang cakap juga. Cop. Mesti korang pelik kan? Kenapa tiba-tiba si Amsyar ni nak fitnah si Haris ni? Macam ni ceritanya. Okay semua boleh mula menjawab sekarang. Susahnya soalan ni. Macam mana ni? Aduh. Soalan ni susah sangat lah. Aku nak meniru lah. Nasib baik aku bawa telefon. Ish, niru pula si Amsyar ni. Kalau aku tak bagi tahu doktor, tak adil pula untuk orang lain. Tak apa, tunggu habis ni. Doktor? Ya. Tanya kepada semua. Tetapi malamnya saya dapat terima satu aduan yang salah seorang daripada pelajar kita didapati meniru. Dan sebagai itu, pelajar tersebut terpaksa digagalkan atas kesalahan yang dilakukan lah. Ush, macam mana aku boleh gagal ni? Bukan hari tu Haris duduk sebelah aku. Kau tunggu aku viralkan kau. Lepas aku siap edit gambar ni, aku nak share kat laman sosial. Biar padan muka kau, tak guna betul Haris. Dah tu kita tak payah kau mana. Boleh tak? Macam mana? Setuju je. Syed? Boleh? Hari tu, jom belah nanti dia datang ke belah. Boleh. Dia datang, dia gerak. Kini, Haris telah pun menjadi mangsa kepada bully cyber. Oleh disebabkan itu, Haris telah menerima impak negatif daripada perkara tersebut. Antara kesannya, Haris mula dipulau oleh rakan-rakannya. Selain itu, Haris juga sukar untuk fokus di dalam kelas sehingga ianya menjejaskan prestasi dirinya. Do you understand what I just explained in front? So class, okay, that's all for today. And Haris, can I meet you after class? Okey, sir. Haris, awak okay ke? Sebab saya nampak tadi waktu kelas pun awak macam tak fokus. Saya panggil awak tak jawab. Dan awak pun nampak macam sedih, tak happy macam dulu. Awak ada apa-apa masalah kan? Tak tahulah doktor. Tapi tadi tiba-tiba kawan-kawan saya semua dia orang macam pulau saya. Tapi saya tak pasti apa salah saya. Oh macam tu. Mungkin awak boleh settlekan, cakap elok dengan kawan-kawan awak. Sebab saya tak nak benda ni ganggu awak punya akademik. Sebab saya tahu awak mempunyai potensi yang tinggi. Baiklah doktor. Nanti saya try approach dia orang. Mek, kau rasa asal dia orang macam lawak kuat tadi? Ya, aku pun perasan tadi. Aku rasa aku tahu sebab ni. Okay, kau tengok gambar kau dah lahir dulu. Ni Haris.
Benda ni fitnah ni. Aku tak buat. Ya, aku pun tahu memang kau tak buat benda macam ni. Aku rasa ada orang nak jatuhkan kau. Tak apa Haris, benda ni kita tolak tepi dulu. Baik kita pergi solat dulu lah. Sebab solat memang penting kan dalam kehidupan kita. Setuju. Apalah salah aku sampai kena fitnah macam ni. Keluar je. Akibat daripada itu, Haris semakin menyepi. Dia tidak lagi bersuara, tidak lagi tersenyum dan mula mengasingkan diri menjauh daripada semua. Bukan kerana pilihan, tetapi kerana dia dipalau akibat buli cyber oleh rakan-rakannya sendiri. Sedikit demi sedikit, semangat Haris semakin hilang. Assalamualaikum saudara. Saya tengok awak daripada tadi lagi termenung. Ada masalah ke? Cuba share. Boleh saya duduk? Boleh sini. Tak tahulah Ustaz. Saya sebenarnya ada problem. Tapi benda tu melibatkan aib saya jugalah. Boleh saya tahu apa masalah awak? Saya difitnah Ustaz. Ustaz rasa apa yang patut saya buat? Saya faham perasaan awak. Berat juga. Tapi awak kena ingat, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, Allah sentiasa bersama kamu. Baik Ustaz. Faham. Boleh saya ambil nombor phone? Walaupun dengan nasihat, kesan buli cyber itu memakan dirinya. Ya Allah Haris, kenapa sampai macam tu? Ni ayah ada buat air untuk Haris ni, nak minum tak malam? Pergi mana tu? Ha? Haris? Ya Allah, budak ni suka hati yang pas pintu kat rumah ni. Haris! Haris! Ya Allah Haris, kau apa istighfar Haris? Kau kenapa dah sampai bunuh diri ni Haris? Inilah kesan buli cyber. Haris yang dulu penuh tawa kini tenggelam dalam diam, patah tanpa suara.